Hello, hi, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita orang ke Space and Time Cube yang merupakan tempat terbaru, tarikan terbaru yang ada di KL, terletak di Bukit Bintang. Jadi kalau korang nak tahu apa yang ada kat dalam ni, korang kena stay tune, tengok video ni sampai habis. Dan ini adalah salah satu tarikan yang ada dekat sini. Ya, kita dah sampai dekat Space and Time. Wow, sini Viv tu. Oh, Space and Time. Alibaba. Nampak spek apa? Alright. Takut tak? Best lah? Tak Oh boleh. ni, ha? Tak boleh sangat. Tak pening sangat kan? Tak. Tapi best lah. Dia tak boleh sangat. Cuma dia macam Best, dia dia macam naik roller coaster. ada angin. Ada angin, ada oh, tu lah. Apa? Abang Kim kata rasa macam jatuh betul-betul. Kita nak masuk dekat VR Rebuild Panorama. Be here, we will give everyone one set for the VR equipment. So later on, you can follow the instruction. So how to play the game itself, we will guide you all before to start the game. Alright? So kita punya VR, dia sekarang dia tengah cuba size dulu. So Afif 5 tahun. So kalau korang tengok, dia muat lah pakai. Okay, Sini, semua. Dekat sini, ha? so dia akan pakaikan. Okay, nampak tak adik? Oh, belakang. Banding. Ada ni. Ha, ada Ada bird. Dia ada efek lah. Ha. So kita boleh buat kita punya island, kita boleh apa? Kalau kita tak kat atas tu jadi island lah, kalau kita korek jadi laut. Okay, kita masuk dalam ni. Hai, mana makin? Hai. Sekejap.
Maaf. Lalu sini.
3 berangkat. Tangan abang Fred, abang ambil video. Mana Afif ni? 1, 2, 3, main. Jom lah balik lah. Tak nampak Afif. Okey. Cepat. Turun. Apa yang best? Roller coaster. Roller coaster. Lagi? Yang lain-lain? VR. Best apa lagi? Best tak tempat ni? Best. Berapa bintang? Berapa bintang pula? 1 sampai 10 dapat bagi apa? 8. 9. Umi, 1 sampai 10? 6. Pening kepala. Pening kepala. Kalau yang pening-pening tu memang sebab dia banyak main illusion. Dia main illusion. Abang 1 sampai 10 abang bagi 8.5. Tempat ni best. Berbalik. Jom kita nak balik lah. Kita kat dalam tu 3 jam lebih. 3 jam lebih. Itu pun kita macam rasa-rasa sikit. So korang nak rasa yang enjoy, yang best, datang sini dekat Lot 10 Bukit Bintang. Okay, bye.